Tiada buaya yang lebih bahaya kalau tidak lain dan tidak bukan, iaitu Al-Sheikh Al-Anwar Al-Juburin. Para hadirin, maaf, title ini bukan saya yang bagi. Title ini telah ditauliahkan oleh Mat Sabu, orang PAS, setahun sebelum Anwar dipecat oleh Ayahanda Mahathir. Inilah kemunafikan orang-orang PAS. Saya masih ingat setahun sebelum Anwar dipecat di tahun 1997, bagaimana Mat Sabu telah datang ke pejabat saya bersama orang-orang PAS untuk mengorek rahsia siapa Anwar yang sebenarnya. Terlalu banyak cerita yang Mat Sabu dapat dari saya dan Azizan bin Abu Bakar mangsa liwat 17 kali oleh Anwar Ibrahim. Bila Mat Sabu dah confirm, dah dapat cerita Azizan siap bersumpah laknat di pejabat saya di Danau Kota, Mat Sabu balik ke Kelantan bercerita dengan orang PAS dan dia mula mengganyang Ayahanda Mahathir di dalam parlimen. Dia menggelar Dr. Mahathir Mohamad menyimpan seorang homoseksual yang digelarnya sebagai Al-Sheikh Al-Anwar Al-Juburin. Bertubi-tubi Mat Sabu mengganyang Ayahanda Mahathir. Inilah sikap munafik orang PAS. Ketika Ayahanda Mahathir mengambil masa hampir setahun untuk menyiasat kebenaran cerita Anwar, orang PAS menggunakan sebagai senjata untuk mengutuk UMNO dan untuk mengutuk kepimpinan Ayahanda Mahathir. Tapi apa jadi hari ini, para hadirin? Mereka boleh duduk sepentas, mereka boleh bersekongkol atas perkara-perkara yang mungkar semata-mata kerana wang, kerana kuasa dan sebagainya.